Tekan button trip. Okey, dia akan auto naik. Ramai orang tanya saya, gapo rahsia Madi Academy? Bila orang belajar wiring dengan dia ni, mudah faham dan lepas habis kelas tu, terus boleh buat. Walaupun belajar secara online. Dan kalau belajar bersemuka, memang lagi kemah. Okey, sebenarnya tuan-tuan, alhamdulillah, bukan sebab saya pandai dan tak ada rahsia gapo pun. Itu hanyalah Allah ilhamkan dekat saya teknik mengajar yang mana saya share dalam kelas Madi Academy. Cara saya berkongsi ilmu, kita akan belajar teori sebanyak 10% dan praktikal macam dekat site sebanyak 90%. Jadi sebab itulah ramai yang belajar dengan Madi Academy, walaupun belajar secara online, dia terus boleh praktik selepas habis kelas. Jom tengok apa yang kita ajar dalam kelas wiring. Untuk bahagian single phase, okey, tuan-tuan akan belajar bermula daripada kabel servis TMB, macam mana nak masuk dekat cutout, macam mana nak masuk dekat neutral link, lepas tu sambung dekat meter TMB dan keluar meter TMB ni terus pergi ke main DB. Sebenarnya dekat bahagian sini ni, cutout, neutral link dengan meter TMB ni kita bukan buat sambungan. Ini adalah kerja-kerja TMB, tapi kita mesti tahu juga sebab berkaitan dengan kita kan. Okey, jadi selepas keluar meter TMB ni baru kerja kita. Dia akan masuk dekat main DB, dia akan masuk dekat sub DB. Okey, ni main DB, kita on dulu main switch. Okey, ni nama dia RCCB. Yang ni punya RCCB auto reclose ataupun auto reset orang panggil. Okey, bila kita on, kita mesti select ke sini untuk onkan dia punya auto. Okey, contoh kalau dia trip, kita test sekali. Okey, dia akan automatic naik. Sekali lagi kita tengok. Okey, yang ni jatuh bila tekan button trip. Okey, dia akan auto naik. Okey, ni untuk pergi ke SPD. Okey, ni untuk litar cahaya. Kita on dia punya MCB. Ni untuk litar kuasa. Alright, kita boleh try on dia punya load. Okey, lampu menyala. Yang ni kita boleh control juga pakai photocell. Ni kita buat bypass dia. Okey, yang ni, okey, lampu menyala. Ni kita control untuk motion sensor. Yang ni kita buat bypass lah. Untuk sub DB. Okey, kita on dia punya main switch. Kita on dia punya RCCB. Okey, kita test trip dulu. Okey, ni kita on dia punya litar cahaya, litar kuasa. Okey, lepas tu kita on dia punya RCCB, kita test trip, kita on balik. Kita on litar cahaya, kita on litar kuasa. Okey, yang ni RCBO. Kita test, tekan button trip. Untuk hidupkan dia, tekan dulu, baru boleh angkat naik. Okey, kita ada juga pasang isolator. Okey, nyala. Kita ada juga pasang untuk switch lampu kipas. Okey, nyala. Okey, ni switch kipas. Select dekat 5. Okey, nyala. Okey, ni DOS starter. Kita on. Alright, nyala. Okey, ni switch two way. Okey, ni switch aircon, switch water heater. Okey, jadi bermakna kesemua ni tuan akan belajar secara online ataupun yang secara bersemuka, semua ni tuan kena buat sendiri. Saya hanya tunjuk macam mana nak buat praktikal. Kalau online, saya buat praktikal lah. Jadi tuan-tuan kena praktis sendiri dekat rumah. Sebab itulah, mudah faham tuan-tuan, maknanya dah lengkap wiring satu rumah dekat sini. Cuma untuk atur, susun atur pelan tu, yang tu mengikut kesesuaian tempat ataupun rumah tuan-tuan sendiri lah. Ni dekat bahagian 3 phase. Yang mana kalau kita nak check 3 phase, dia ada 3 cutout, red, yellow, blue, dan dia ada 1 neutral link. Okay, kalau single phase, dia ada 1 cutout, dia ada 1 neutral link. Okay, lepas tu daripada kabel servis TMB masuk cutout, masuk neutral link, masuk ke meter dan keluar meter terus pergi ke main DB. Okay, kita on dia punya main DB. Kita on main switch. Kita on RCCB dia yang 3 phase. Okay, kita test strip. Okay, kita on. Okay, kita on dia punya litar cahaya, litar kuasa. Okay,
kita test dia punya lampu. Okay, lampu menyala. Okay, kita test dia punya kipas. Kita select pada 5. Alright, kipas berpusing. Ini panggil kipas menyala. Alright, okay, loceng bunyi. Okay, yang ni untuk hidupkan timer. Kita on dia punya sub dB. Main switch RCCB. Okay, kita on dia punya litar cahaya, litar kuasa punya MCB. Okay, next RCCB. Next RCCB. Okay, jadi kita boleh on dia punya load. Okay, isolator nyala. DOS starter. Okay, hidup. Okay, dia punya switch aircon, switch water heater. Okay, ni lampu sinus keluar. Ni emergency light. Okay, yang ni untuk timer. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, sebab tu bila belajar dengan Madi Academy mudah faham, sebabnya 90% kita praktikal buat pola skru macam dekat site. Jadi ni dah lengkap tuan-tuan, wiring satu biji rumah daripada meter TMB, main DB dan sub DB. Yang ni adalah barang-barang keperluan yang ada dalam rumah biasa. Aircon, water heater, lampu, kipas dan macam-macam lagi lah. Sebab itulah tuan-tuan, kenapa kena belajar dengan Madi Academy. InsyaAllah yang kosong pun mudah faham, dan yang nak tambah ilmu, yang nak upgrade ilmu pun InsyaAllah akan lebih mudah faham. Bukannya saya cakap kosong, tapi saya praktik benda yang saya buat. Ramai yang dah belajar secara online, seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak ada, Brunei, Singapura, Indonesia pun ada yang terbaru-baru ni. Okay, yang mana sekarang ni kita ada beberapa slot lagi kekosongan untuk kelas bersemuka pada 20 hingga 22 Disember ni. Yang mana nak belajar secara bersemuka di Kuantan Pahang, boleh daftar sekarang. Kita tak ambil ramai dalam satu-satu masa, hanya 2 ke 4 orang saja. Okay, jumpa saya pada 20 hingga 22 hari bulan Disember ni di Kuantan Pahang. Okey, beres. Sekian, terima kasih. Mandiri Engineering, work with pride as professional.